Suspek berangai nak kahwin dengan girlfriend tapi malas nak membaca. Suspek kuat lari tapi malas baca buku. Suspek banyak peminat tapi tak nak baca buku. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah pandangan Puan tentang program Nilam ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bila disebut Nilam ni yang terpahat dan saya fikir di dalam otak fikiran saya ni ialah firman Allah SWT dalam surah Al-Alaq. Ayatnya yang berbunyi Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Ini perkataan pintu ilmu. Dan apakah ilmu? Ilmu adalah ini. Anak-anak yang tersimpan pembakat ni boleh diserlahkan. Contohnya kita kata perkongsian buku yang dibaca. Apabila diadakan buku